Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita lagi dalam kitab Sabilal Muhtadi. Kemudian pada katanya, dan setengah daripada yang dihormati. Ini benda yang dihormati tak boleh buat istinja. Haram lagi tak sah. Kalau kita buat istinja dengan dia, buat sapu zakar kita ataupun dubur kita, tak sah lagi berdosa. Dengan benda yang dihormati. Baru ni dia rayak ada benda yang dihormati itu banyak, setengah daripadanya ialah kitab-kitab yang bahasa agama seperti ilmu fiqh ataupun kita katanya hadis, tak boleh. Dan makin manusia, setengah daripada benda yang dihormati. Dan setengah daripada benda yang dihormati tak boleh kita buat istinja, iaitu hayawan, hewan, binatang. Tak boleh. Seperti tikus. Dia kata tikus. Kita dek kecil, tiba-tiba tikus lalu. Tiga tikus puak. Ambil tikus sapu. Di zakar kita. Tak boleh. Ini tak boleh nak buat sapu gitu. Waknya dia. Apa nampak katak? Tiga katak. Sapu. Zakar kita dikatak. Lepas dia gitu. Tak boleh. Benda tu benda yang dihormati. Dan sukunya, jadi juzuk haiwan tak boleh juga. Yang berhubung dengan dia. Kaki dia ke, tangan dia ke, tak boleh. Contoh sudah kecilnya, ada lembu tepi tu. Pakai ambil zakar, sapu di kulit lembu. Tak boleh. Berdosa lagi, tak sah kita istinja lagi tu. Kenapa? Kerana benda yang dihormat. Dan suku-suku manusia yang bercerai daripadanya, ni pun tak boleh juga. Tangan orang hak putus, kita tengok tangan ni ada ambil buat sapu zakar. Tengok sapu dubur, tangan orang putus. Contohnya. Tempat orang accident ke lagu mana, tak boleh. Dan jika adalah ia juzuk hak putus itu daripada kafir harbi atau murtad sekalipun, tak boleh juga. Adapun suku-suku yang bercerai daripada haiwan yang lain daripada manusia, maka tiada haram istinja dengan dia. Kalaulah kaki lembu hak putus dah, ekor lembu hak putus dah, tangan hak putus dah kita katanya, lain pada manusia, maka tiada haram istinja dengan dia. Lagu mana sekira-kira dihukumkan dengan sucinya. Kalaulah benda tu suci, kalau benda najis tak boleh. Kalaulah kaki lembu dia putus, juzuk binatang ni hak boleh makan, apabila dia putus hukum dia bangkai. Kalau kitab Baca Zubat kata wa juz'u hayyin kayadin mafsul kamaitihi. Tiap-tiap juzuk binatang apabila dia putus hukum dia bangkai saja. Lembu accident dengan kereta lembu putus paha sebelah. Tak boleh wasuk dah paha tu. Walaupun besar sekalipun. Haram kita makan. Jadi bangkai paha itu. Tak boleh. Tiap-tiap juzuk bagi binatang yang dimakan apabila dia putus dengan tak sembelih, hukum dia bangkai saja. Kemudian kita pun tak boleh makan dan jangan kita beri kepada orang kafir. Sebab kita tak makan arak, kita beri arak pada kafir. Hukum adalu alal syari kafa'ilihi. Yang menunjuk di atas benda jahat itu supaya orang buat. Kemudian Musannif rahimahumullah ta'ala katanya, seperti bulu haiwan yang dimakankan. Kalau bulu binatang cabut tak apa. Sebab bulu binatang ni dimaaf. Bulu lembu contohnya. Kalau dia cabut masa dia hidup, hukum dia suci. Tapi syarat benda binatang hak dimakan bulu. Dimakan ibu dia. Kambing, bering bulu dia. Kita buat sapu dubur, kita istinja. Boleh ambil bulu dia cekak, sapu, boleh gitu. Sebab juzuk binatang, bulu binatang hak dimakan daging apabila cabut masa dia hidup, hukum dia tak najis. Tapi kalau lain daripada bulu tak boleh. Najis. Wa juz'u hayy
kayadin mafsul kamaiti la sya'arul ma'kul. Tidak bulu binatang dimakan tak hukum najis. Tapi kalau bulu binatang tak dimakankan isi dia, tak dimakankan daging, walaupun cabut, hukum dia najis. Bulu kucing. Ibu apa lagi hak tak boleh makan? Bulu rimah. Ikutlah. Hukum dia najis. Kemudian Musannif rahimahumullah ta'ala katanya, yang dia katanya, inilah yang tersebut dalam kitab Nihayah. Nihayah ni 4 juzuk. Kalau rasa kita tak puas hati kau, kita boleh rujuk dalam kitab Nihayah Arab sendiri. Bagi Imam Ramli. Nihayah ni Imam Ramli. Sebab Datuk Ning Muhammad Arsyad ni, Syekh Ahmad Al-Banjari ni, dia bukan buat kitab sendiri. Dia naskah Arab mari, terjemah pada Melayu. Semua dia katanya ada dalam kitab Arab semua perkataan dia. Kalau dia tak puas hati dengan dia, kita tengoklah dalam kitab besar balik. Dia katanya di dalam kitab Nihayah 4 juzuk ni, kita tengoklah bab istinja di sana. Dia ni untuk nak merekah terjemah saja. Bukan dia orang yang menghukum, mengata dak fatwa dak. Adapun yang mafhum daripada ibarat tufah. Tufah ni 7 juzuk. Kitab Tufah ni karangan bagi Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang sekali ni dengan Imam Ramli. Abad yang ke-10. Adapun kalau dipahami dalam kata Tufah Ibnu Hajar, bahawasanya suku-suku kafir harbi dan murtad, jadi tangan kaki orang kafir harbi ataupun murtad. Kafir harbi ni kafir hok masuk di dalam negara Islam dengan cara tak sah. Tidak permit, tidak pun nama kafir harbi. Dan murtad ni Islam jatuh agama. Dia Islam sah, tapi jatuh agama. Maka dia kata orang ni hukum murtad. Adapun kafir harbi ataupun murtad, tiada ia dihormati. Maka tiada haram istinja dengan dia. Kalau dia mati, boleh kita sapu di kepala dia. Tengok mayat dia, sudah kecil, sapu di kepala dia boleh. Sapu di tubuh dia boleh. Tapi dia tak nyerah lah. Dia kata boleh. So, masalah kafir harbi ni. Dengan orang murtad ni. Sebab apa? Sebab dia tu tak dihormati. Tak dibilangkan hormati. Baik ikut lagi pada dia. Kalau binatang tak boleh. Ini ada khilaf di antara Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Dia katanya, dan haram istinja dengan kulit yang dimakankan daripada kulit buah-buahan seperti kulit semeka. Ni kulit buah yang boleh makan ni tak boleh kita istinja dengan dia. Dia katanya, walaupun benda tu kulit sekalipun. Kemudian semeka ni buah apa tak tahulah. Kalau kita tembikar lah. Timur Cina. Timur Cina. Tak boleh juga. Walaupun kulit itu saja dah. Tak boleh sebab dia hormati. Nampak orang panggil buat lagu tu supaya hina kau orang hak makan buat tembikar. Kerana dia mula pasal aku dia ubur ni. Kawan berakhir benda ni. Nama siapa dia pun tak makan. Adapun kulit yang tiada dimakan seperti sabuk. Sabuk ni tak makan. Dia kata kulit hak boleh makan, bukan kulit buah hak dimakan tak. Kulit boleh makan. Dia kata dengan kulit yang dimakankan. Adapun kulit hak tak dimakan, sebab bikan ni Timur Cina ni kulit dia boleh buat sayur lagi. Ada orang berakhir ni ambil kulit saja buat sayur. Kalau kadang negeri lain ni ada negara ni dia ambil kulit dia tu buat manis. Buat gula gula apa dia buat macam-macam dia buat. Buat sirah tu. Sirah. Kemudian dia kata ada pun kulit yang tiada dimakankan seperti sabuk. Sabuk tak makan. Sabuk ni kelapa ni. Dan tepurung kelapa.
Dan kulit delima. Kulit delima. Walaupun isi dia makan, kulit dia tak makan. Dia katanya, maka tiada haram istinja dengan dia. Tak haram kita istinja dengan dia, tak haram. Tetapi makruh istinja dengan, tapi kalau dah kita pergi istinja tu nama dia makruh. Tak dapat pahala kita istinja dengan benda tu. Tapi tak haram. Kalau ada benda lain kita ambil hak lain dulu. Jika ada di dalam kulit itu isi, hak katanya makruh ni, kalau ada dalam tu, dalam kulit tu isi, campur dengan buah dia. Kalau kulit saja tak apa. Tak makruh juga. Dan haram istinja dengan kulit kita ilmu yang berhubung ia dengan dia. Kulit kita ni tak boleh. Walaupun bukan kita, kulit dia berhubung dengan kita lagi. Tak boleh kita nak soyak buat istinja, tak boleh. Dan demikian lagi haram istinja dengan kulit mishah di kulit Quran. Ni tak boleh ni. Walaupun bukan Quran, kulit dia saja tak boleh istinja. Dan jikalau ia bercerai sekalipun, kulit tu dah cabut dah sekalipun, dah pecah dah daripada mishah, tak boleh kita buat sapu juga, haram. Kalau sengaja ni untuk nak hina, jatuh agama pula. Kemudian lagi musannif rahimahullah ta'ala katanya, dan sunat menghipungkan antara batu dan air akan istinja pada kubur dan dubu. Masalah istinja ni sah, kita pilih sah mana tu boleh. Kita nak guna air direct saja boleh. Ataupun kita nak guna tekcu saja boleh. Boleh kan? Tetapi kalau hak afdal istinja ni kita hipung, guna tekcu dulu, kemudian kita guna air pula. Ya afdal, pahala besar sekali. Tapi kalau kita pilih hak mana sah, pahala besar guna air saja tu besar. Tekcu dengan air nak pilih sah ya, nak rengkah. Maka air itu lebih besar daripada tekcu. Tapi kalau kita hipung dua-dua itu, pahala besar. Contoh ada dalam tanah tu tekcu pun ada, air pun ada. Sunat kita guna tekcu dulu, kemudian kita orang panggil kita sambung dengan air pula. Ini pahala besar. Lagu mana? Seperti didahulukan istinja dengan batu di sini batu kita tak guna sebenarnya, tapi dan lain pada batu pun sama juga. Tekcu ko. Seperti didahulukan istinja dengan tekcu, kemudian maka istinja ia pula dengan air. Dia katanya. Ini pahala besar. Supaya terpeliharalah ia daripada menyentuh air najis tangannya. Dan supaya menghilangkan ia akan air najasah dan asarnya. Kemudian lagi musannif rahimahullah ta'ala kata, dan hasil sunat menghipungkan itu jikalau dengan batu yang kena najis dan dengan kurang daripada 3 kali sapu sekalipun. Adapun masalah kalau kita hipung 2 ni, dia katanya dapat pahala semata dah walaupun kita sapu sekali tak apa dah. Sapu dengan tekcu sekali ya. Lepas tu kita guna air, dia kata dapat pahala besar dah. Tapi kalau kita sipel, kita rengkah, kita sapu tekcu, wajib kena 3. Kalau tak suci, dia kena 4, 5. Tapi kalau kita nak capur 2 tu, kacuh 2 tu, tekcu sekali pun tak apa dah. Dia kata tak ada masalah. Dapat dah walaupun sekali tak kena 3. Bukan tak kena sapu 3 dulu, lepas tu sambung dengan air dah. Sapu sekali pun tak apa dah. Lepas tu kita guna air hak lain. Dan hasillah sunat menghipungkan itu jikalau dengan batu yang lain. Dan jika disimpankan istinja dengan salah suatu daripada keduanya. Kalau nak simpan ni, kita nak ambil sah mana, nak pilih. Nak rekah nak pakai air ke nak pakai batu saja. Sah ya, tak sedua. Ini panggil simpang. Rekah. Nak ambil sah mana saja. Maka istinja dengan air itu terlebih afdal. Kita guna air, tinggal tekcu itu besar pahala daripada kita guna tekcu tinggal air. Sebab apa tu ilat dia? Kerana air ini boleh menghilangkan air najis, diri najis dia boleh hilang habis. Diri air, zat najis tu boleh hilang. Dan asalnya dan sifat dia pun boleh hilang juga. Bau pun dia boleh basuh. Dengan bau. Bau ni boleh tubik. Boleh hilang dengan sebab air. Warna boleh tubik.
Adapun kalau dengan tekcu untuk sapuh kering zat saja. Kesek zat dia tu boleh tapi bau dia tak boleh habis dengan tekcu. Tak boleh habis. Sifat dia kadang-kadang kuning tak habis. Ni dia kata kerana air dengan tekcu itu lebih besar. Kenapa? Kerana air itu boleh menghilang habis. Zat pun boleh dan sifat dia pun boleh. Dia tak serupa dengan tekcu. Tekcu dia boleh hilang zat saja. Kemudian lagi bersalahan dengan batu, maka tiada menghilang ia batu, malaikat akan ain jiwa, zat saja. Asal bekas sifat dia tak boleh hilang. Kalau busuk tu busuk situ sapu 14 kali pun. 20 kali pun bau situ. Habis itulah kita tak guna tekcu walaupun sah. Cara kita nak guna sebab tak sedap dah bau dah kereta bah sudah dah. Mari KL nak sapu dengan tekcu contohnya balik KL. Kita tak biasa. Tak sedap nak guna takut bau pada mata ikan kita. Masa tandas tadi orang tak ada. Takut bau. Habis itulah dia katanya masalah ada pesah tu sah. Dia katanya boleh mata dah. Walaupun bau tak habis sekalipun dia kata tak apa. Kerana si sapuh ni dia tak boleh nak menghabiskan, tak boleh menghilangkan bau. Kemudian lagi musannif rahimahumullah ta'ala katanya dan terkadang tertentu istinja dengan air beberapa surah yang lagi akan datang kenyataan. Ada kadang dia kata masalah istinja ni dia tak boleh nak pilih. Asal istinja ni boleh pilih. Guna air pun boleh, guna tekcu pun boleh. Tetapi ada setengah-setengah tempat masalah dia tak boleh nak pilih orang ni. Dia wajib kena guna air saja. Bila dia ada tempat dia. Orang ni walaupun tekcu ada, dia tak boleh nak guna tekcu. Wajib kena guna air satu saja. Satu jalan saja. Di atas siapa lagi akan datang nak rakyat? Siapa tak boleh nak pilih orang ni. Tak boleh nak guna dua. Wajib dia kena guna air satu saja. Satu jalan saja. Dan dia katanya, ketahui olehmu bahawa wajib atas para puan. Ketahuilah olehmu bahawasanya yang wajib atas para puan. Laki tak masuk ni. Wajib atas para puan pada ketika istinja. Waktu dia istinja ni, orang yang ada ni. Tak faham tak apa kita lelaki ni. Jangan ada. Dia katanya nak nyerah pun tak apa di sini. Dia kata wajib atas para puan membasuhkan barang yang zahir daripada farak. Dia kena basuh barang hak zahir daripada farak dia. Bila tu hak zahir tu? Zahir ni nyata. Nyata daripada farak tu dia kena basuh. Basuh hak tu. Nak basuh. Betul lubang kecil saja tak boleh. Sebab puan ni ada 3 lubang, ada 2 lubang. Kita ada soya zakah, dia ada 2. Lubang darah hisa, lubang beranak. Lepas tu lubang kecil so. Kemudian musannif rahimahumullah ta'ala kata puan ni dia wajib kena basuh barang yang zahir. Bukan lubang kecil saja kena basuh. Asal gapo hak zahir, hak nyata, hak nampak bahasa kita kan mudah-mudah. Kemarin nampak. Kalau tengok tak nampak. Kalau dia tengok tu nampak. Bila tu tak kalau ia duduk atas 2 kaki, tak kalau ia duduk tinggung, mari tu nampak. Kemudian hak tu dia kena basuh. Bukan kata saya ni basuh betul dengan lubang kecil tu je. Tak boleh. Atau ia sapu betul dengan lubang kecil tu tak boleh. Wajib dia kena basuh betul mana hak nyata, hak nampak tu. Masa dia duduk tinggung. Adapun bating farak dalil. Hak tak nampak lah. Maka tiada zahir ia, tak nampak ia, tak kala duduknya. Di atas 2 lutut ni apa duduk tinggung tak nampak. Dan sukar menyampai air kepadanya, maka tiada wajib atasnya membasuh dia pada jinabah dan tiada juga pada najasah. Masalah mani wajib pun sama dengan basuh.
Masalah mandi wajib hak mana zahir, wajib kena basuh belakang. Kalau tak basuh, tak sah mandi wajib kita. Semaya pun tak sah. Dia kata, inilah yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tufah dia. Tufah 7 jilid. Email apa dah? Ibn Hajar dia kata dalam kitab Tufah dia, wajib kena basuh ketika dia istinja, dan mandi wajib pun dia kena basuh juga. Mana hak napuk ketika dia duduk tinggung dia. Maknanya kalau mandi wajib dalam diri, tak sah dia kena duduk juga basuh. Hak zahir tu. Habis tu lelaki ni masalah dubur, dia kena terai sikit masa kita ni farak tak ada dubur kita tu, kita kena duduk terai sikit. Dia panggil zahir dubur. Kalau kita tak terai, tak sapa di zahir dubur tu, tempat kelipuk dia, sipu tu, maka tak sah mandi wajib. Kalau kita mandi dalam diri tak duduk rasa, tak boleh. Malaikat mandi dalam kolam, tak apa. I cari lu bem mana je kita cari apa. Tu tak payah duduk tak apa tu. Mandi dalam sungai tak ikutlah. Kemudian lagi, bersalahan bagi Syekh Asnawi bermula pada menyimpankan istinja dengan seumpama batu, iaitu 10 syarat. Masalah hak boleh guna batu, boleh guna tekcu ni, ya 10 syarat. Dia tak cukup 10 ni, dia tak boleh guna batu, tak boleh guna tekcu lah. Wajib kena guna air. Kalau siapa-siapa cukup syarat 10 ni, beres, dia boleh pilih. Nak guna air pun boleh, nak guna tekcu pun boleh. Tapi kalau tak cukup syarat 10 ni, orang ni dia tak boleh nak guna tekcu. Wajib dia kena guna air. Mana 10 syarat? Yang pertama, bahawa adalah najis yang keluar itu daripada kubul dan dubur. Syaratnya, dia kata najis hak keluar itu hak boleh istinja ni. Dia kena tubik kat zakat dan dubur dan kubur saja. Orang panggil kubur ni depan. Depan ni ada dua, farak dan zakat. Dan dubur ni belakang tu so. Dia kena tubik kat tu. Dua jalan tu. Kalau tubik kat lain, contohnya, dia kata tubik kat perut. Contohnya orang ni, dia pergi belah dah perut dia. Dia tak boleh buai kat dubur. Dia kena buai kat perut dia. Maka orang ni istinja tak boleh. Dia kena rasa dengan Aisyah nak semaya. Nak istinja supaya dengan dubur tak boleh. Dia katanya, maka tiada memada istinja dengan tikcu pada najis yang keluar ia daripada lubang yang terbuka di bawah ma'idah. Ma'idah ni panggil perut besar. Atau di atasnya, atas perut besar. Kalau perut dia ni yang belah, yang pedah, dia kena buai kat perut. Maka orang ni dia tak boleh nak sapu dengan tikcu. Dia kena pakai Aisyah nak semaya. Kemudian, ataupun sulbi, ataupun belakang. Dia kata, hanya wajib istinja dengan air jiwa. Orang ni wajib dia kena guna Aisyah. Dia tak boleh nak guna, tekcu tak boleh. Hak boleh guna tekcu ni, zakat dan dubur. Kubur dan dubur saja. Kalau darah, kita kena darah sikit. Contohnya, ataupun darah tangan, pecah, jawab kau. Kita nak sapu dengan tekcu tak boleh. Wajib kena pakai air. Sebab hak boleh guna tekcu ni, kubur dan dubur saja. Walaupun najis kat lain, darah kat lain daripada dua jalan tu tak boleh. Walaupun sikit, tak boleh kita nak sapu dengan dia. Malaikat najis di ma'ah. Najis di ma'ah ni, darah sikit kita tak sengaja. Contohnya nyamuk ketik. Tiba pecah sendiri dia. Itu najis, tak, orang panggil najis di ma'ah. Kita semaya tak apa. Ada pun kalau nyamuk ada, kita tengok dah. Kita katak pun. Pecah nyamuk itu. Maka najis itu tak dimaafkan perbuatan kita. Lepas tu kita nak ambil tekcu, sapu malah nak pergi basuh. Tak boleh. Wajib kena basuh. Nak sapu tekcu tak boleh. Ni kita beritahu. Takut orang ni, yang kata kecil boleh sapu ni, darah pun boleh sapu juga. Kemudian lagi musannif rahimahullah ta'ala kata syarat yang kedua,
bahawa adalah yang keluar itu daripada kubul yang wadah. Ni orang panggil, orang hak tak boleh sapu dengan tekcu ni, dia kena orang wadah. Wadah ni orang panggil yang ada khunsa lagi. Orang khunsa ni, orang ada dua alat. Tak nyata. Orang pun tak, dia jatuh pun tak. Kadang-kadang nak kahwin royak kat orang. Kadang-kadang nak berlaki pula. Apa ni? Mari bulan ni, kawan nak bini weh. Apa kawan nak berlaki pula. Ni orang panggil khunsa miskin. Ada tu yang buat gitu. Orang ada dua alat, dia ada lah tu. Kemudian, hak nak boleh istinja ni, dia kena tubik pada zakat hak nyata. Bukan ke semagai zakat ke farak ni. Atau hak lebih. Tak boleh. Dia katanya, maka tiada memada istinja dengan batu pada yang keluar daripada salah satu daripada dua kubul khunsa. Khunsa ni orang ada dua alat. Farak pun ada, zakat pun ada lah ke dia. Kerana ihtimalkan lebihnya, kerana ihtimal dia ada dua tu hak mana lebih tu. Dia katanya, tetapi jika tiada ada pada alat khunsa miskin itu dua alat, lelaki dan perempuan, hanya ada baginya lubang yang tiada menyerupai ia akan keduanya, maka memadailah pada istinja dengan batu kerana tiada ihtimal lebih. Dia kata kalulah orang khunsa ni dia ada alat juga, tapi nyata kata alat selagi tu tak guna, berat puai dia, walaupun ada alat sepelaki tapi tak hidup, tak boleh guna halu, kita katanya. Seperti hokok. Maka lagu tu walaupun dia kecil kat farak, dia boleh sapu dengan tekcu juga. Sebab nyata orang panggil. Syarat yang ketiga, bahawa adalah najis yang keluar itu belum kering. Nak sapu dengan tekcu ni syarat jangan widah kering. Sudah buat air kecil, air besar sapu selalu. Dia kering dah, tak boleh nak pakai tekcu lah. Kering dah nak sapu ke apa? Kecil kering dah, dia nak sapu ke apa lagi? Sapu pala saja. Tak boleh. Kita nak sapu air kecil kering dah, nak sapu apa? Lalu tu lah, dia kata syarat nak sapu dengan tekcu ni, syarat dia jangan kering, belum kering. Maka jika sudah kering sekalian, kering habis tak ada dah. Nak buah lama lanjut atau dia kecil dalam tanda. Dia main telefon nak jawab WhatsApp, kabar-kabar kering. Dia katanya ataupun setengahnya, kering dah setengah-setengah tempat keluar tu, maka tiada memada nak istinja dengan tekcu, hanya tertentulah istinja dengan air saja. Wajib kena guna air dah orang ni. Apabila kering dah, dia tak boleh nak pakai tekcu, wajib kena basuh dah orang ni. Syarat yang keempat, dia 10 syarat semua. Bahawa tiada berpindah najis yang keluar itu daripada tempat yang tetap ia padanya. Syarat yang keempat ni nak sapu dengan tekcu ni, syarat najis hak tubik tu jangan pindah, jangan mengalir lebih pada tempat dia. Kalau mengalir lebih pada tempat dia, dia katanya tak boleh istinja dengan tekcu. Contohnya zakat ni, mujung dia tu ada lubang, ada mulut. Tiba-tiba dia kecil ni ngalir sampai kat butir dah. Atau lepas pada kepala takak dia dah. Orang tu dia tak boleh sapu dengan tekcu dah. Dia kena guna air. Kemudian dia kata ni nak misal katanya, dia katanya syarat jangan pindah najis. Daripada biasa tempat dia dekat situ ya, tapi lebih pada tempat yang pergi. Waktu tak boleh istinja. Tak boleh nak sapu dengan tekcu dah. Maka tiada memada istinja dengan tekcu pada yang berpindah. Pada najis yang berpindah, tak boleh kita sapu dengan tekcu. Maka dari kerana inilah tiada memada istinja dengan kemih. Maka dari kerana inilah, kerana berpindah ni, tiada memada istinja dengan tekcu pada kemih orang yang aklu. Apabila aklu ni saya kata kulit lah, orang ada kulit, ada kulit.
Apabila diketahui sampai kemihnya, itu di antara kulitnya yang menutup hasyafah. Dia tak masuk jawi contohnya. Allah ke lagu mana ni? Mazhab kita ni wajib masuk jawi. Kalau mazhab lain, tak boleh. Allah. Mazhab lain tu harus saja masuk jawi. Atau sunat masuk jawi. Mazhab kita ni wajib masuk jawi lah. Kalau tak masuk jawi, dosa. Dosa, mayesah. Tapi dia kena basuh semua. Tiap-tiap kali waktu dia kena basuh. Pala dia. Dia kena buka, basuh. Buka, basuh. Kalau tak sejauh. Dia katanya orang yang ada tudung ni, apabila ni dia kata dia kecil ni, dia tak buka tudung dia, kecil gitu. Kena dengan tudung-tudung dia. Lepas pada tu nak sapu tak boleh. Sebab apa? Lebih dah daripada kepala kena pada tudung dia. Dia kata orang ada tudung ni, tak boleh nak istinja. Sebab apa? Nama dia berpindah daripada kepala pergi kepada hak lain dah. Dia katanya. Kemudian dia kata dan demikian lagi tiada memada istinja dengan itu pada kemih para puan yang janda ataupun bikir. Ini tak nampak mana ni. Kemudian lagi dia katanya, orang tak memada istinja tak sah. Masa kita kata tak sah istinja dengan itu pada kemih para puan. Pada poin mana yang janda ni biasa rumah lah. Biasa setubuh. Ataupun bikir, orang tak biasa setubuh lagi. Poin mana? Poin hak ni hak biasa rumah dah biasa setubuh dah atau tak biasa setubuh lagi. Dia tak sah nak istinja jika diketahui sampai kemihnya itu kepada tempat masuk zakat dengan yakin. Ya biasa, dia tubik di lubang tu tapi dia masuk dalam lubang lain dah. Lubang bawah. Lubang akhir tu. Yakin juga kata masuk. Maka orang tu tak boleh sapu tekcu dah. Dia kena basuh dah. Sebab nama dia pindah dah. Dia katanya. Maka diketahui daripada yang tersebut. Diketahui daripada yang tersebut. Yang siapa kemih. Puan tu kepada tempat masuk zakat tu. Tempat lubang beranak tu lah. Dia katanya nak tahu lagu mana ni, kita nak tahu ni. Bahawasanya darah para puan dan nifah. Jika tiada intisab, jika tak tu, kau maka. Tulis lagu mana? Jika dah. Jika tiada intisab ia daripada tempatnya, nasaya harus baginya istinja dengan tekju. Kemudian daripada putu. Sudah terbilang dah ni. Tak nampak anak ni. Kan? Dia kata nak tahu ni. Katanya masuk di lubang zakat tu orang tinggal nak tahu lagu mana. Dia kata tengok darah dia dan darah nifah dia. Dia katanya darah dan darah nifah dia kalau dah tidak mengalir daripada tempat. Nasya orang ni boleh istinja dengan tekju. Sebab apa? Tak masuk. Kalau tak mengalir, tak masuk. Kalau mengalir, masuk. Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Mudah nampak ni. Tak nampak lagi ni. Nak tengok ni. Lagu mana rupa dia? Dia kata gini, rasa dah. Dia kata kita nak puan ni, dia nak tahu ni, dia kena perhati masa dia marih. Kalau dia tak marih, tak tahu. Contoh yang marih darah kering, darah tak mengalir. Ada dalam lubang dia tu, tak mengalir. Tiba-tiba dia pergi istinja, dia masuk tandas kecil, tubik darah. Maknanya darah itu dia campur dengan hak lain dah. Dia campur dengan ekstrim dah. Orang ni tak boleh nak sapu. Orang ni tak boleh nak sapu dengan tekju dah. Makna katanya darah dia tu tak jalan dah. Tiba-tiba kerana dia duduk kecil ni tubik pula darah. Maknanya kata darah itu sudah campur dengan ekstrim dah. Orang ni tak boleh nak pakai tekju, wajib kena basuh so.
Dia katanya. Dan syarat yang kelima, bahawa tiada mendatangkan pada tempat yang kena najis itu suatu yang lain. Syarat yang kelima ni, jangan jangan mendatangkan tempat hak najis itu. Tempat kita nak istinja tu, jangan benda lain mari bercacuh dengan benda lain, bersentuh dengan benda lain. Contoh di zakah ataupun di wuduk. Kita nak istinja ni, kita nak kecil, tiba-tiba air hujan titik jatuh di zakah. Orang ni, orang panggil tak boleh nak sapu dah dengan titik. Dia dah kecil dengan tepi hujan, tiba-tiba air hujan mengecik, kena di zakah dia. Orang panggil benda lain mari. Apabila benda lain mari, kena zakah dia, orang ni tempat dia nak istinja tu kena. Maka orang ni dia tak boleh nak sapu dengan titik, wajib kena guna air dah. Dia katanya, suatu yang lain itu yang najis, sama ada benda yang najis, tak cicak kecil ke ataupun cicak berok ke, di zakah kita, tempat kita nak sapu. Ataupun kita duduk di dalam tandah, kita buat air besar, tiba-tiba dia buat tu salah dia gedung turun dalam lubang, naik balik air ngecik balik, pum, kena dubur dia balik. Contohnya. Orang ni apabila najis lain mari kena pada dubur dia, orang ni yang tak boleh istinja dah. Dia kena basuh dengan air besar dah. Atau benda yang suci kering, ataupun benda suci kering. Kita katanya apa benda suci kering ni? Piyah kita pergi jatuh, pak zakah nak istinja tu. Tak boleh dah. Dia kata tu. Ataupun basah, jamik ataupun benda kerah basah. Ataupun cair, suci cair. Dia kata tak kira apa-apa mari dia kira, dia tak boleh nak sapu dah. Kena pakai air je. Dan jikalau ada ia suatu benda yang mendatang itu air sekalipun, kita ada kecil-kecil tu air ngecik, air pahit ni ngecik kena zakah gitu. Walaupun air sekalipun tak boleh kita nak sapu dengan tisu dah. Dia kena air, dah pakai air selalu dah. Gambar dia. Kemudian lagi musannif rahimahullah ta'ala katanya, maka jika mendatangkan pada tempat itu suatu daripada yang demikian itu, tiadalah memadak istinja dengan batu. Tetapi tiada mengapa jika mendatangkan peluh. Kalau peluh tak apa. Kita duduk dalam tanah ni peluh kuat. Panah ke lagu mana, dia buat ngazing ke lagu mana. Tengah-tengah duduk kecil ni, peluh jatuh. Peluh di muka ni kena zakah. Dia kata tak apa, malaikat peluh. Kalau hak lain daripada peluh tak boleh. Dia kata. Malaikat jika mengalir ia peluh hingga lampau safhah dubur atau hasafah zakah. Malaikat peluh banyak lagi. Kalau sikit tak apa peluh. Tapi kalau peluh banyak, peluh tak berhenti. Lebih pada zakah habis apa kau putih peluh tu. Lagu tu tak boleh dah. Walaupun peluh sendiri pun tak boleh, dia banyak lajak tak boleh. Ataupun dia tak belakang dia peluh ni, duk tengah-tengah duk buat air besar, peluh lepas pada dubur mari ngalir lagi. Kita kata lagu tu banyak lajak gitu, dia kata tak boleh kita nak sapu dengan tisu, tak boleh, wajib kena guna air. Kemudian lagi musannif rahimahullah ta'ala katanya, syarat yang keenam, bahawa tiada melampaui najis yang keluar itu akan hasafah dubur atau hasafah zakah. Maka jika melampaui ia akan dia tiada memadalah istinja dengan batu. Syarat yang keenam ni, janganlah benda itu melampaui tempat dia. Contohnya tadi, zakah tadi, pala dia tu, itu betul molek. Kalau melampaui lebih pada pala dia, ngalir lagi, hak tu orang panggil lepas pada tempat dia ataupun dubur.
tempat belaga tu. Semua ya sakit perut kalau ke mana pun. Habis kena kat pohon dah. Nak sapu tak boleh dah. Orang ni dia kena pakai air dah. Sebab orang panggil najis tu melampaui. Dia kira lagu mana dubur ni, dia kata kali kita bangun hak belaga tu. Hak tepek dubur tu. Kalau hak duk sengai tu, bukanlah. Bukan safar dubur. Kalau gin pindah kena ngetik di kat lain, hak tu orang ni, dia tak boleh nak pakai tecu. Wajib kena basuh saja. Syarat yang ketujuh, bahawa adalah batu istinja itu suci. Benda hak kita nak istinja itu yang kena suci. Maka tiadalah memada batu yang kena najis. Jadi benda hak kena najis tak boleh. Tecu hak cemar kalau lagu mana tak boleh kita nak istinja. Syarat yang ke-8, bahawa adalah batu itu kering. Benda hak nak istinja tu kena kering. Daun kayu ke tecu ke ikut dia kena kering. Kalau lemak, tecu juga tapi lemak basah ada. Tak boleh. Dia kena kering benda tu. Kadang-kadang kita faham kata istinja ni boleh sapu dengan daun basah je ambil sapu zakat. Daun pisau ke daun apa. Tak boleh. Tak sah juga semaya kita. Dia kena kering benda tu. Kadang-kadang kita faham kata daun boleh istinja tapi basah. Tak boleh. Apabila basah tak boleh. Dia kena kering. Awal lemak tak boleh. Daun kayu lemak kalau mana tak boleh. Maka tiada yang basah. Kalau basah tak pakai, tak jadi istinja. Dan syarat yang ke-9, bahawa ada istinja itu dengan 3 kali sapu, dengan 3 batu atau 3 persegi daripada 1 batu. Dia katanya syarat nak sapu dengan tecu ni dia kena 3 kali. Kalau air tak apa sekali lah. Nanti tecu atau lain daripada air ni, tecu ke batu ke daun, dia kena 3 kali sapu. Dia katanya. Kalau sapu sekali, 2 kali tak jadi. Dia kena 3. Walaupun suci dah sekali pun suci dah. Wajib kena 3. Baru boleh semaya. Kalau tak sampai 3, tak boleh nak semaya. Contohnya orang ni sapu dah sekali. Tiba-tiba, dia kering siap dah. Orang kata mu sapu berapa kali sekali? Tak ada, kena sapu 3. Dia nak pergi sama 2 kali ke, dia kena pergi guna air. Kalau orang tanya, tak boleh. Dia sapu kali. Tiba-tiba orang kata, dia sapu kali. Dia sapu 3. Dia pun nak masuk sama 2 lagi ke, kena guna air. Sebab apa guna air? Sebab dia kering dah. Kalau kering tak boleh dah. Ni. Nama nak pergi sama lagi 2 lagi. Sama lagi, kawan 2 lagi. Tak boleh dah sebab kering dah. Sebab istinja ni dia kena basah ketika tu. Dah kering dah tak boleh nak sambung dah. Kerana yang dimaksudkan pada istinja itu berbilang-bilang sapu serta hilang air najis. Tiada berbilang batu, dia nak sapu 3 kali. Walaupun tak susah ya, tapi kita sapu 3 kali, 3 wucu. Ada masalah. Nak sapu tu 3. Bukan 3 lah. 3 kali. Kalau boleh sekeping tu kita buat 3 tak ada masalah. Asal nak buat 3. Dia katanya, maka tiada memada dengan kurang daripada 3 kali sapu. Kalau kurang daripada 3 tak boleh. Dan jika hilang dengan dia air najis sekalipun. Kalau hilang dah sekali sapu. Tak sapu sekali, apa? Sapu 2, hilang dah ni. Tak boleh. Dia kena 3. Sebab Nabi kita hajar suat 3. Kita bukan nak suci tak suci, kita buat kerana perintah ibadat pada ibadat turut Nabi kita. Nabi suci 3, saya tanyalah. Suci ke tak suci? Ibadat. Orang 5 ya, 1 rakaat kita kosong dah ni, salah dulu. Boleh. Dia kena 4 walaupun secara mana. Orang panggil ibadat. Ibadat dia tak payah tanya. Tetapi jika tiada hilang air najis 3 kali sapu. Tetapi kalaulah tak hilang air najis 3 kali, sapu dah 3 tak hilang lagi, duk melengah lagi, duk ada, duk basah lagi. Dia katanya
wajiblah menambahi nyapu hai ke hilang air najis. Wajib kena tambah. Suci 4 5 6 7. Dia kata. Dan jika tiada hilang asar sekalipun. Kalaulah tak hilang asar, sifat dia tak bau lagi. Siapa-siapa ambil tekstur sium, kena bau busuk lagi. Contoh. Tak ada kuning dah, dok bau saja. Dia kata tak apa. Asalnya air tak ada. Tengok kuning tak ada dah. Belengah tak ada dah. Merah. Walaupun busuk ada, tak ada masalah. Sebab sapu dengan tekstur ni, ulama kata dia tak akan habis. Sumpah dengan air. Habis tu kita guna air tu pahala besar daripada kita guna tekstur. Sebab tekstur ni dia tak boleh menghabisi nanti. Dia boleh habisi zat saja. Ibu saja ya. Sifat dia tak boleh nak habis. Kerana apa tu? Kerana tiada menghilang akan dia akan sifat tu. Bau ataupun dia katanya malaikat air hak boleh milih sifat bau. Atau pecahan tembikar yang lumak seperti tepung ataupun tembikar benda halus sangat, hak boleh rosak wujud habis. Kalau lain daripada air memang payah nak habis bau dia. Kemudian katanya syarat yang ke-10 sekatanya. Katanya. Kena habis soal lagi. Katanya kita sambunglah. Walaupun 10 ni panjang juga tu. Kemudian katanya syarat yang ke-10 dia 10 syarat semua. Allah Subhanahu wa taala alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qadimu ya Ahadu zidna bi ilmihi zidna bi taqwa. Allahumma ahsin akhlaqana ma yuhsin biha anta. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.